Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-immah wal mahdiin wassalamu taslimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah serta sampaikanlah salam dengan sempurna. Salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan salam yang sempurna buat keluarga Nabi yang dipilih menjadi imam dan para mahdi. Ini adalah kesinambungan, kan? Selepas 124,000 orang Nabi, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi naik ke Isra Mi'raj sebagai hamba Allah, Abdullah, dan dia telah dinaikkan makam dia menjadi God in creation. Ini ilmu-ilmu menurut Al-Mahdi. Dan Muhammad adalah Allah pada penciptaan. Sebab tu dalam kita punya syahadah, tiada Tuhan melainkan Allah. So Allah, God in creation. Sebab tu Imam Al-Hasan kata Bismillah dengan nama Allah. Allah tu Muhammad. Ar-Rahman. Ar-Rahman, Maha Pemurah tu merujuk kepada Imam Ali. Ar-Rahim kepada Fatimah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sebab tu bila Muhammad SAW naik ke makam Allah, God in creation, dia mengutuskan para utusan dia pula, yakni 12 imam dan 12 mahdi. Ini yang kita dapat ilmu-ilmu, kan, dalam the Ahmadi religion of peace and light. Ilmu-ilmu daripada hujah Allah, kan. Mereka yang ada nama-nama dalam wasiat Nabi Muhammad SAW sebagai pewaris dia, pewaris agama dan kitabullah. Yang, kan, para imam, para khalifah Al-Mahdi daripada Ahlul Bait, kan, yang Nabi sendiri, kan, gambarkan suci. Sebab utusan Tuhan mesti suci. Dan ada orang pula tanya, kan, ada orang tanya, mereka dapat wahyu ke? Ya, dapat wahyu. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Anbiya ayat 73, kan, imamah, perkataan imamah. Al-Anbiya 73, perkataan imamah tu dia ada dekat situ, yang menerima wahyu. Sebab imamah ni juga, kan, adalah lantikan Allah. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Baqarah ayat 124. Ibrahim dan anak keturunannya dilantik. Aku ingin melantik kamu menjadi imamah. Rujuk Al-Quran. Itu dalil, bukti yang mengatakan selepas Nabi ada imam. Sebab apa? Anak keturunan Ibrahim ni sampai Muhammad saja ke? Kan? So kesinambungan daripada ayat imamah ni, so kita jumpa dalam hadis Sahih lain, kan, yang Nabi dalam tragedi hari Khamis, Nabi ingin menuliskan sesuatu. Dan dalam wasiat tu kita temui, dalam wasiat tu Nabi kata, selepas aku akan ada 12 imam dan 12 mahdi, khalifah al-mahdi. Sebab tu kita jumpa, dulu saya masa dalam ahli sunnah pun saya dah jumpa duduk balik kitab Sahih Muslim. Orang tua saya punya, kan, tahun 81 punya keluaran. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga tamatnya pemerintahan 12 orang khalifah. Semuanya daripada Quraisy, kan. Lepas tu baru kita jumpa Khulafa Ar-Rashidin wal Mahdiin, kan. Siapa yang pergi bubuh Khulafa Ar-Rashidin ni kepada Abu Bakar, Umar, Osman semua? Sebab dalam keimanan ahli sunnah sendiri, Nabi tak lantik siapa-siapa. Bila Nabi tak lantik siapa-siapa, kenapa kita nak kena pegang dengan garham Khulafa Ar-Rashidin ni? Hadis tu sahih, tapi merujuk pada imam-imam Ahlul Bait dan Khalifah Al-Mahdiin tu. Sebab, kan, kita sendiri beriman, kan, Nabi tak lantik siapa-siapa. So Nabi tak sebut Khulafa Ar-Rashidin tu untuk Abu Bakar, Umar ataupun Osman. So ini kalau Allah yang pilih imamah macam Nabi, kan,
percaya, beriman kepada utusan Tuhan yang berpangkat imam, pemimpin. Sebab tu Imam Mahdi tu, dia Imam Mahdi, pemimpin kepada Mahdi. Imam Muhammad Hasan Al-Askari tu pemimpin kepada 12 Mahdi. Sebab tu dia dipanggil Imam Mahdi. InsyaAllah. Tak mau panjang-panjang video, orang bosan. Nanti kita buat part-part. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdin wassalamu taslima. Terima kasih.